Macam saya dulu masuk, semacam menyesal tau. Saya masuk hari pertama, alamak macam ni. Okey, kita nak tanya dengan Cik Din lah. Cik Din, ada budak-budak tanya, alah, masuk scaffolding ni macam mana pendapatan kerja dan program basic scaffolding ni, macam mana proses nak dapat kerja dia? Adakah kerja scaffolding ni betul-betul berbaloi? Dia sekarang scaffolding ni, macam saya beritahu tadi, masing-masing kena cekal, kena hati keras, kena tabah dugaan semua. Macam saya dulu masuk, semacam menyesal tau. Saya masuk hari pertama, alamak macam ni. Saya sampai seminggu saya tahan. Kerja kotor lah? Memang kotor dan berpeluh semua. Kalau orang cakap kerja 3D tu lah, 3D lebih kurang lah. 3D tu macam mana tu? Yang kotor semua tu lah, yang rasak semua tu. Jadi dia orang kena tahan benda tu dulu. Kalau dah boleh tahan benda tu, baru boleh teruskan.